Cantiknya awan hari ni. Sekarang pukul 7.10. Assalamualaikum, selamat pagi and welcome back to channel aku, Romeo Angler. Setelah sekian lama aku menyepi hari ni. Hari ni merupakan kali pertama geng untuk tahun 2025 ni aku lacur ke laut lah. Trip pertama aku ni, ini jadi pilihanku. Kayak geng, on kayak bottom dengan boat. Tekong aku sibuk lagi sekarang ni, sebab sekarang ni musim udang lagi geng. Jadi tekong aku pergi jaring udang lah. Bila trip mancing nanti baru dia ajak aku kot. Okay geng, macam biasa aku bersama dengan Mr. Pink. Aku bawa ini 3 batang rod. Hari ni hari Jumaat, kita lacur santai-santai je. Hari ni punya misi, aku nak renew geng, nak renew lesen. Mana lesen aku yang lepas-lepas tu, aku nak renew balik. Tak kisah ikan apa pun hari ni. Okay. Aku harap hari ni tak ada apa-apa lah. Sebab sekarang ni baru lenang baru boleh lacur. Belum ni kan dah lenang, tapi aku pula sibuk, tak boleh nak lacur. Hari ni ada masa aku try lacur walaupun aku seorang hari ni geng. Okay. Tanpa berlengah masa, jom kita lacur. Arah je. Wih. Lacur geng, lacur. Bulan puasa pun lacur. Tapi macam biasa lah, bulan puasa ni kita santai-santai je. Yang turun awal, balik awal. Macam tu lah kalau bulan puasa, ikut trip lepas-lepas. Tengok geng, cantik geng. Awan bersisik, lepas tu matahari baru nak keluar pula. Kalau ikutkan aku tadi dah sampai awal geng, tapi aku set up Garmin aku ni. Maklum lah, Garmin pun dah lama tak guna kan, 3 bulan, 4 bulan kot. Jadi makan masa lah sikit. Dia berkarat kot. Okay, aku nak pergi cari umpan dulu dekat spot bawah ni. Tengok ada tak umpan. Nanti aku update lain, okay? Arah je. Okay geng, first drop of the day. Belum jatuh bawah lagi. Belum jatuh bawah lagi. Banyak lah. Alamak, jatuh. Lebih jatuh lagi. Alhamdulillah, jatuh. Dahsyat sini. Dia lagi. Sikit lagi. Alhamdulillah. Baby JT. Seekor je. Ada pula yang ambil di bawah. Banyak bawah ni. Banyak yang bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk sini ya ini. Tak naik atas.
mana pergi? Senyap lah. Kat sini. Tengok. Alhamdulillah. Dia lagi, geng. Oh, matahari dah keluar. Matahari dah terbit, geng. Cantik, geng. Aku nak cari umpan. Aduh, apa pujuk lah. Ada ikan padu ambil, geng. Asal boron ni. Wah, aku pujuk. Aku tak karau, aku tak pam. Lucu juga. Banyak ikan kat bawah ni. Lucu, geng. Sekali ya dia sekat. Apa benda ni? Wah, kalah agak dah. Macam dia jenahak, geng. 2 ekor. Aku nak ambil mana dulu ni? Yang bawah. Alhamdulillah. Woohoo. Atas sana senyap aku pergi. Nak kena turun bawah balik. Bawah ada. Alhamdulillah, jenahak ni. Saiz ni. Ada saiz ni. Ini padu. Benda ni. Oh, dia lagi, geng. Dia lagi, geng. Alhamdulillah. Woohoo. Jenahak saiz lagi, geng. Alhamdulillah. Cari lagi, kita cari lagi. Jatuh, ada tu ambil. Oh, tengok. Sepadu. Jatuh tu ambil, Jenahak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenahak lagi, geng. Alhamdulillah. Turun lagi. Aduh, putus. Yang ni tadi padu. Lucut. Yang ni lagi padu.
Silau tak nampak. Strike off kamera kan. Kerapu seekor je nak seekor. Kerapu terlepas balik. Tak sempat aku nak rekod dia. Aku ingatkan ni ikan kunyit. Kadang-kadang lain macam lah ditekan. Ikan kuku kan. Besar juga lah. Kuku makan uki-uki. Jik Jik jenah Alhamdulillah. Aku cari-cari debok aku ada jumpa jik. Entah jik apa tadi ni, Shopee ke apa. Alhamdulillah. Ada. Wis, kerapu. Alhamdulillah. Ada yang kena airnya. Alhamdulillah. Kena hak. Aduh. Bila aku on kamera dia tak nak ambil kan. Aduh. Okay geng. Sekarang dah pukul 11:03 minit. Aku nak pasang umpan hidup. Nak trolling. Aku naik atas sikit. Lepas tu aku terus ke darat lah. Takut tak sempat kan. Lambat-lambat. Sebab ini Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak naik ke atas sikit. Atas pada tiang kuning tu sikit. Lepas tu kita balik lah. Rasa sempat kot. Okey geng, alhamdulillah aku dah selamat sampai ke darat ni. Pukul 12. Lagi 2 minit pukul 12. Alhamdulillah hari ni geng. Walaupun tak dapat ikan target tapi tetap renew juga lesen geng. Sebab ni kali pertama aku turun untuk tahun 2025 ni geng. Dapatlah spesies-spesies boleh tahan juga saiz padu dia geng. So geng, aku banyak terus hasil aku untuk trip kali ni geng. Ni jenahak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor jenahak. Seekor kerapu. Lepas tu pagi tadi aku sempat kutip ni baby GT apa ataupun ikan gerpuh. 9 ekor aku kira tadi. Lepas tu ni ada seekor ikan kuku. Lepas tu ada ikan tanda seekor. Lepas tu ada ikan salar ni umpan tadi. Ada 4 ekor. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Ada juga hasil untuk aku turun kali pertama ni. Okay geng, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trip kali ni. Aku tak tahu bila pula aku lacur.
Okey, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Korang memang terbaik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.